tu tak baca. Nampak dah kelas situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syabas bro, kau pasti menang. Santai InsyaAllah. relax. InsyaAllah. Kalau korang support tau. Boleh. Kita orang dulu. Okay. Boleh. Syabas tu Amir, ramai orang percaya dekat kau tadi. Aku dah lama tunggu peluang ni tau. Ada orang tertinggal. Harap-harap Amir tak upset sangat nak menang ni. Kau tengok tak manifesto Aina ni? Tengok. Macam tak ada orang je. Tu Aina. Jom. Jom. Nah, aku tengok ni macam tak ada orang je. Aku nak tanya kau something lah. Kau tak takut ke Amir tu lebih hebat daripada kau? Betul juga. Dia macam ni no. Kita ni bila nak jadi pemimpin, biar orang pilih kita sebab jujur, sebab amanah, bukan sebab pengaruh semata-mata. Biar mahasiswa dan mahasiswi UPSI ni, biar orang pilih kita sebab yakin dengan pimpinan kita. Tapi Nah, sekarang ni semua orang suka benda viral. Aku pun suka benda viral lah Nah. Betul juga. Kita tengoklah sekarang berapa ramai orang yang popular dia hanyut dengan kepopulariti dia orang tu. Jadi populariti ni tak menjamin pun integriti. Okay. Pastikan korang undi Amir tau. Banyak manifesto yang dia nak bagi kat korang. Jangan lupa undi siapa? Aina! Undi siapa? Aina! Jangan lupa undi siapa? Undi Amir. Weh korang, kau tak rasa ke undian Aina makin naik sejak kempen semalam? Serius lah. Kau rasa aku boleh menang ke? Tak apa Amir, kita boleh menang lagi. Tapi dengan cara yang baik lah. Kau rasa korang peduli ke semua tu? Apa kata kalau kita bantu student sikit? Kau nak beli undi? Alah, bukan beli undi. Kita sedekah je dekat dia orang. Macam menarik. Kita buat secara senyap. Gapo tu macam menarik mana tu. Kita tengok bentar. Duduk ni. Korang, jom undi Amir korang. Kenapa pula kita nak kena undi dia? Kalau undi Amir, ada reward sikit. Serius lah, berapa? Ya, betul. Berapa? Semua orang buat macam tu. Cakap je tak guna-guna. Serius lah. Janji korang support Berapa? dia. Ni, duit. Kalau ada duit boleh lah. Ada je. Hello guys. Sekarang ada dekat kafe. Kalau nak cakap, kita kena undi define. Korang kena undi Amir. Amir bermanifesto MPP. Korang kalau undi Amir, korang minta kami saya. Tengok tu. Korang tengok. Bermanifesto. Ni Amir. Amir, lambai Amir. Amir, aku ada benda nak cakap ni. Apa? Apa yang kau buat ni salah. Kau tahu ke? Aku dah tahu semuanya Amir. Kau buat ni, apa yang kau buat ni dah melampau. Kat dunia ni, orang tak tengok pun macam mana kita menang. Tapi dia orang tengok siapa yang menang. Kau dah berubah Amir. Ini bukan diri kau Amir. Biarlah. Aku nak menang je. Hai korang, macam mana? Dah tahu ke siapa yang menang? Tapi tahu dah kan siapa yang menang? Sebenarnya kan, aku ada something nak beritahu korang. Aku itu ada nampak Amir jual undi ni. Mana ada? Ni semua fitnah lah. Aku ada bukti. Serius ke ni Amir? Tak. Apa semua ni Amir? Tak, ni semua fitnah. Tak, ini bukan fitnah. Aku nampak semuanya. Budak-budak ni pun terlibat sekali. Aku cuma terpengaruh je. Bella yang bagi aku duit. Aku ambil je. Sama. Aku pun dapat arahan daripada dia. Dia orang suruh promote. Aku promote je lah. Manalah aku tahu dia sebenar. Bukan salah aku. Aku nak tolong Amir je. Aku tak sangka kau sanggup beli undi. Pembelian undi adalah pelanggaran serius etika pilihan raya pelajar. Jadi, setelah perbincangan dibuat, Amir digugurkan dari pilihan raya MPP dan dikenakan tindakan tata tertib universiti. Amir juga akan digantung daripada sebarang aktiviti kepimpinan sepanjang semester ini. Faris, jawatan tu boleh je bagi dekat siapa-siapa. Tapi integriti itulah yang menentukan value seseorang tu. Betul. Tapi bagi aku, menang tanpa ada ni tetap kalah. Betul? Aku setuju.